Bolehkah perempuan potong kuku atau rambut bila datang bulan, iaitu sebelum mandi wajib? Ni soalan lazim ni. Banyak sangat tanya. Ni mungkin soalan yang ke-5,000. Sama je. Jadi orang perempuan dalam haid, dalam datang bulan, dalam uzur, dalam janabah, dalam nifas, boleh potong kuku, boleh potong rambut. Boleh. Kerana tidak ada sebarang nas yang melarangnya. Yang ada nas yang larang makruh. Potong kuku, potong rambut bukan bagi orang uzur, bagi orang yang nak berkorban bila masuk 1 Zulhijjah. Itu saja nas. Potong rambut, potong kuku. Malam kita niat nak korban lah ni masa masuk tahun ni. Masuk 1 Zulhijjah, jangan potong kuku, jangan potong janggut, potong rambut. Adapun orang uzur tak ada. Yang ada pendapat ulama. Itu ada. Kerana ulama tu kias sahaja. Jadi pendapat ini tidak kuat. Pendapat yang kuat dan jumhur ulama, sebagaimana yang kata Imam Nawawi rahimahullah taala, iaitu tidak ada larangan. Sama ada ketika janabah ataupun datang bulan. Datang dah cing tak tahu. Jadi boleh. Tak payah kat pergi ambil kuku tu pula, pergi mandi pula kuku, tak payah. Yang kena mandi balik kuku ada ketika kita memandikan mayat. Kita duk akak-akak mayat, cabut kuku. Kuku dia nak cabut dah, tu kena basuh, letak dalam celah kain kapang. Tu lain. 10 minit insya-Allah.